kita dapat 100 subscriber dekat YouTube. 100 subscriber. Ini orang sudah nak menyambut. Tapi nombor 100 ini jauh lebih besar daripada nombor yang you nampak. David mula channel ini hampir 2 tahun. Masa itu saya tengah fikir, kalau saya ajar orang buat cleaning dan kongsi ilmu saya, mesti ramai tengok. Tapi cara YouTube main bukan macam ini. David cuba macam-macam. Dari video panjang ke pendek, dari skrin melintang ke tegak, dan semua saya cuba. Kadang-kadang rasa macam tak ada orang pun nak tengok video saya. Tapi setiap kali video tak jadi, David mengubahkan cara dan cuba lagi. Lepas banyak kali gagal, baru saya sedar satu benda, iaitu orang datang tengok bukan pasal cleaning, tapi cerita. Cerita itulah yang buat orang henti scroll dan belajar ilmu tentang cleaning. Kalau anda salah satu subscriber daripada YouTube channel ataupun channel lain kita, terima kasih banyak-banyak. 100 subscriber itu baru permulaan. Sekarang kita nak kerja 1000 subscriber.